Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung perbincangan kita mengenai tafsir surah Al-Hajj. InsyaAllah malam ini merupakan pertemuan yang terakhir dan juga yang kelima kita. Setelah 4 kali kita bertemu dan juga membincangkan tentang kandungan surah ini. Baik, jadi kalau kita lihat dalam pertemuan yang lepas, kita membincangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keizinan perang kepada kaum yang beriman untuk mempertahankan diri mereka daripada penindasan kaum musyrikin. Ya, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ialah mereka menindas dan juga menghalau, mengusir golongan beriman daripada kampung halaman mereka sendiri. Dan juga mereka juga menghalang golongan beriman daripada hak untuk beragama dan juga beribadat sebagaimana yang mereka mahukan. Jadi orang beriman mahu ikut Nabi SAW dan juga mereka dihalang. Mereka juga dihalang daripada beribadat di Baitullah. Ini ayat ini kita dah baca. Jadi kita dah jelaskan sehingga membawa kepada keizinan kepada golongan yang beriman, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Maknanya diizinkan kepada golongan Islam, golongan pengikut Nabi Muhammad SAW yang diperangi. Sebab apa? Mereka diizinkan untuk apa? Untuk memerangi balik, membalas, mempertahankan diri dan juga membalas setimpal dengan serangan yang dikenakan terhadap mereka. Sebab apa? Sebab bi'annahum zulimu. Kerana mereka dizalimi. Dan juga kita terangkan juga ayat sebelum ini bahawa dalam konteks ayat yang mengizinkan perang itu, Allah SWT dan juga Al-Quran menggunakan uslub yang menenangkan mereka, menenangkan kaum beriman yang ketika itu ratusan orang saja. Okey, di fasa Mekah tu. Jadi macam mana ditenangkan? Dengan cara Allah Ta'ala menjamin mereka. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Ta'ala menjamin bahawasanya Allah Ta'ala akan membela mereka. Bilangan mereka tak amai ketika itu. Okey. Jadi bila mana dijamin dan juga Allah Ta'ala beritahu dia tidak suka innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur, setiap yang khianat dan juga cukup kufur ingkar. Jadi ketika setelah itu baru datang ayat ini. Maksudnya sebelum keizinan perang diberitahu bahawa terlebih dahulu bahawasanya Allah bersama mereka, Allah Ta'ala akan membela mereka dan juga mempertahankan mereka. Seterusnya, kita sebut juga dalam pertemuan yang lepas bahawasanya diisyaratkan juga kepada golongan beriman bahawasanya satu hari nanti mereka akan mendapat kekuasaan dan juga kemenangan. Menerusi ayat yang menyebut tentang allazina immakkannahum fil ard. Golongan yang kami kurniakan kekuatan kepada mereka, kekuasaan kepada mereka di bumi. Aqamus solat, mereka mendirikan solat, mengerjakan zakat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga bagi Allah SWT lah akibat kepada sesuatu urusan baik. Jadi kita akan lihat dalam pertemuan ini setelah kita lalui dalam pertemuan lepas tentang perang, tentang juga ancaman kepada golongan musyrikin, ancaman terhadap mereka yang berterusan tegar, berterusan menentang dakwah Rasulullah SAW, dan juga diberikan juga contoh-contoh daripada kaum yang terdahulu. Kaum Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa AS dan juga lain-lain yang menentang dakwah tauhid, apa yang terjadi pada mereka. Jadi sampaikan Quran menyuruh mereka untuk kembara, berkelana, tengok apa yang terjadi. Tengok dengan mata pada kepala kamu sendiri, renungi dengan akal fikiran kamu sendiri. Jadi itu yang kita bincangkan dalam pertemuan lepas dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Jadi pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang bermula ayat 53 dan kita habis sampai 78 insya-Allah. Jadi pada 53 kalau kita lihat di awal permulaan surah Al-Hajj menyentuh tentang syaitan yang sebati dengan kejahatan. Sebagai penyeru kepada syirik dan juga ingkar dengan akhirat. Juga saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas bahawa syaitan yang dimaksudkan dalam awal surah Al-Hajj sampai sekarang bukan sekadar jin, bukan sekadar syaitan yang kita tidak nampak. Bahkan juga syaitan dalam kalangan ketua, ketua-ketua kaum musyrikin dan kalangan golongan dan dari kalangan manusia sendiri. Yang menentang dakwah Rasulullah SAW dan juga menindas pengikut Nabi SAW. Jadi itu syaitan. Dan juga syaitan yang begini, kita selalu baca dalam surah An-Nas.
min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan juga manusia. Maksudnya syaitan ada dalam kalangan jin dan juga manusia. Begitu juga dalam surah ada dalam surah Al-An'am bahawasanya setiap nabi ini ada penentang mereka. Syaitan yang menentang dakwah mereka dalam kalangan jin dan juga manusia. Jadi, gugusan ayat yang terdahulu juga menjelaskan tiga golongan yang sesat sehingga ayat tentang kemuncak pemusuhan kaum musyrikin. Yang mereka yasudun, mereka menghalang uh, jalan orang beriman daripada beribadat di Baitullah, daripada melakukan amal kebaikan sebagaimana diajar oleh agama mereka. Jadi potongan ayat ini pula yang 53 50 hingga 55 ini menegaskan tentang permusuhan syaitan terhadap para nabi dan juga rasul termasuk Rasulullah SAW. Jadi kesudahannya apa yang berlaku? Berdasarkan ayat ini ialah golongan kafir menjadi bertambah ragu, manakala golongan beriman bertambah yakin. Jadi pemusuhan itu merupakan ujian. Jadi kita tengok ayat ini. Kalau kita tengok ayat yang kita masukkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim." Jadi kalau ikut ayat ini, ada dalam setengah kitab tafsir menjelaskan dengan satu riwayat yang cukup lemah sebenarnya. Riwayat cukup lemah dan juga tidak kita panggil bersambung dengan baik sebagaimana ciri riwayat yang diterima. Tidak bersambung dengan baik sehingga Nabi SAW. Jadi, riwayat-riwayat ini terputus. Dan juga statusnya cukup lama tetapi banyak. Dalam setengah kitab tafsir masih ada lagi tersebar dan juga cuba dijustifikasi penerimaannya. Sedangkan menurut sebahagian ulama tafsir yang lain yang mengkajinya, mereka menolak mentafsirkan ayat 53 ini daripada surah Al-Hajj ini dengan tafsiran begitu. Tafsiran apa sebenarnya yang ditolak itu? Ataupun yang dikritik oleh setengah ahli tafsir yang kita sebut ini. Yang dimaksudkan itulah satu riwayat yang menyebut bahawa Nabi SAW membaca surah An-Najmi berdekatan dengan Kaabah. Ketika itu ada orang Islam dan juga orang musyrik di sekitar Masjid Haram. Jadi Nabi SAW baca surah An-Najmi sehingga sampai ayat afara'aitumul lata wal unsa wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi dalam riwayat tersebut disebut syaitan sambung dengan suara yang menyerupai suara Nabi SAW. Sambung apa? Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'ataha la turja. Nanti kita tengok apa maksudnya sebenarnya. Kalau tadi kalau kita lihat ayat tadi yang dibacakan oleh Nabi SAW memang ada. Yang ini tak ada. Ini menurut riwayat tersebutlah. Lalu Allah Ta'ala membatalkan bacaan syaitan tersebut melalui malaikat Jibril. Maksudnya bukan. Supaya tidak disalahfahami. Jadi bila mana dibaca demikian, dibaca ayat tadi, dan juga menurut riwayat tersebut, riwayat Ibu Masalah itu kata, bila mana disambung oleh syaitan itu, sebab masuk ayat yang Nabi SAW baca, maksud apakah kamu melihat Lata, Uzza dan juga Manas, yang satu ini tiga jenis berhala yang disembah oleh musyrikin. Okey. Jadi, lepas itu tak ada ayat yang syaitan tambah ini. Ini lagi setengah tak tahu saya sebutlah. Ayat yang tambah ini dikata tilkal gharani qul ula. Itu merupakan sembahan yang tertinggi lah. Dan juga syafaatnya didamba-dambakan. Jadi, setengah riwayat juga kata bahawasanya syaitan ni membisikkan pada Nabi SAW tambahan itu. Lalu Nabi baca. Nabi tersalah baca katakan. Lalu Jibril datang membatalkan. Itu bukan ayat Quran. Bila ayat yang pertama, tafsiran ini sendiri berasal daripada riwayat yang cukup bermasalah. Cukup lemah. Sehingga sebagian ulama menghukumnya palsu. Baik. Jadi, dan juga ayat ini juga tak menepati konteks kedudukan yang kita bincang sebelum ini. Konteks dia adalah berkaitan dengan golongan ancaman terhadap golongan yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu disudahi dengan kesudahan di akhirat apa akan jadi.
kepada orang yang beriman dan juga kepada orang yang tegar, berterusan menentang dakwah Nabi SAW. Jadi kesinambungan daripada ayat itu ialah ayat ini. Ini tak kena pun yang tadi. Tak kena dengan konteks. Satu, dari sudut yang pertama, sumbernya dah cukup lemah dah. Yang kedua, tak kena dengan konteks. Okay. Yang ketiga, tak kena dengan semangat ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW membacakan wahyu yang disampaikan kepadanya, tidak ada satu dan juga tidak ada sesiapa pun boleh mencampuri urusan penyampaian wahyu itu. Itu daripada Allah SWT. Kalau diterima tafsiran tadi, yang menyebabkan boleh tersebar keraguan bahawasanya mungkin sebahagian ayat bercampur dengan ayat-ayat syaitan. Itu bermasalah. Itu masalah dah. Dan juga itu bermasalah. Sebab itu sebahagian ulama cukup tegas menolak tafsiran menggunakan riwayat yang lemah itu semua. Walaupun ada dalam setengah kitab tafsir yang berkaliber. Berkredibiliti ini memerlukan kemahiran. Kemahiran untuk kita memahami bagaimana sebenarnya berinteraksi dengan tafsir. Tak boleh pakai petik semata-mata kerana ada dalam kitab. Jadi kalau petik yang tadi bermasalah untuk memahami. Tak lagi satu riwayat cukup lemah. Dari sudut konteks sendiri kita dah sebut. Ayat sebelumnya ialah tentang golongan musyrikin yang menentang dakwah Nabi SAW. Apa kesudahan mereka. Apa ancaman yang diberikan oleh Quran terhadap mereka. Jadi kalau bila datang ayat ini jelaslah. Jelaslah bahawasanya Allah Ta'ala nak beritahu, tidaklah kami utuskan sebelum engkau, wahai Rasulullah, mana-mana Rasul dan juga mana-mana Nabi, melainkan apabila dia tamanna. Jadi tamanna ini dalam ayat ini bermaksud sama ada dia berkata ataupun dia ni bercita-cita mengimpikan kaumnya supaya beriman. Nabi SAW, salah satu ciri Nabi SAW dalam berdakwah, Nabi SAW sangat mahukan orang yang didakwah oleh baginda tu ikut baginda SAW untuk beriman dan juga kembali kepada Allah. Sangat mahukan. Okey. Jadi ayat ini sebut, ayat ini bermaksud sama ada tamanna itu bermaksud baca ataupun bermaksud mengimpikan mereka menerima dakwah. Kalau bermaksud baca, jadi terjemahannya ialah apabila Nabi membaca ayat Allah yang diwahyukan kepadanya, syaitan akan mewaswaskan kaum baginda dan juga mencipta keraguan agar mereka menolak seruan baginda. Kemudian Allah membatalkan agenda syaitan itu daripada hati golongan yang beriman. Kalau bermaksud Nabi SAW mengimpikan mereka menerima wahyu pula, menerima dakwah pula, lah apabila Nabi SAW mengimpikan kaum baginda beriman kepada Allah, syaitan akan mewaswaskan kaum baginda dan juga mencipta keraguan agar mereka menolak seruan baginda. Kemudian Allah membatalkan agenda syaitan itu daripada hati golongan yang beriman. Jadi, nak kita ini tafsiran yang tepat. Tafsiran yang kata bahawasanya apabila Nabi SAW baca yang diwahyukan kepadanya, syaitan pun alqa syaitanu fi umniyati. Syaitan mencampakkan sesuatu, menyelitkan sesuatu bacaan dia dalam bacaan Nabi. Seolah-olah begitu. Itu tafsiran yang problem yang kita sebut sebentar tadi. Dia bersumber daripada riwayat yang problematik. Memang setengah ulama cuba terima dan juga cuba justifikasikan, cuba pusing sana pusing sini nak kata tak ada masalah. Itu pandangan mereka, tapi saya berpegang dengan pandangan ramai para ulama yang mengkritik tafsiran berdasarkan riwayat tersebut. Dan ini apa yang saya sebut ini adalah antara tafsiran yang diterima. Boleh diterima menurut konteks ini, menurut semangat ayat-ayat Quran yang lain yang menolak, yang menegaskan bahawasanya apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW itulah yang diperoleh Nabi SAW dan juga yang disampaikan kepada umat baginda tanpa ada sebarang campur tangan oleh sesiapa pun tak boleh. Apatah lagi daripada syaitan. Ini penting. Okey? Jadi ayat pertama kita sudah membincangkan ayat yang kita panggil kritikal sikit. Ini boleh dibahaskan, memang setengah ulama tulis panjang topik ayat ini. Okey. Jadi kita sebut kalau saya nak lihat lanjut tentang perbahasannya, boleh lihat dalam kajian oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas dalam tafsir beliau, kajian daripada Amin Ihsan Islahi dalam tafsir beliau, dan juga beberapa kajian para ulama yang lain untuk berhubung isu ini, berhubung ayat ini. Okey, siapa yang terutama yang berada dalam bidang tafsir dan juga bidang pengajian Islam yang nak explore lebih boleh lihat. Cuma ini pertemuan kita pada malam ini bermula dengan ayat ini dan juga kita nampak dengan kefahaman yang saya sebut sebentar tadi, kita nampak sesuai lah, masih sesuai dengan konteks dan juga lingkungan ayat sebelum ini. Inilah maksudnya. Baik. Jadi, Syekh Majid Maki pula kata,
Saya terjemahkan ni. Tidaklah kami utuskan wahai Rasulullah sebelum engkau mana-mana rasul pun yang diutuskan dengan syariat yang baru ataupun nabi yang diutuskan untuk mengukuhkan syariat rasul sebelumnya, melainkan bila mana nabi dan juga rasul itu mahu dan juga suka orang kaum mereka untuk mendapat petunjuk dan beriman dengan apa yang didatangkan, kebenaran yang didatangkan oleh mereka, maka syaitan akan menghasut, menyelinap dalam jiwa dan juga hati orang musyrikin yang menghalang mereka daripada uh, uh, merealisasikan, ataupun menghalang mereka daripada menolak, uh, kita panggil syubhat yang bermasalah itu, batil itu, dan juga kefahaman yang salah itu. Okay. Kenapa syaitan buat begitu? Sebab nak memalingkan hati orang beriman daripada menerima apa yang dibawa, ajaran dibawa oleh Rasul mereka ataupun Nabi mereka. Lalu Allah Ta'ala membatalkan apa yang disebarkan oleh syaitan itu dalam jiwa orang beriman. Okey? Dalam jiwa kaum para Nabi itu, dan juga menghilangkan keraguan dan juga was-was itu. Jadi kalau kita lihat, apa bezanya tafsiran yang saya kata bermasalah dan juga tak bermasalah? Yang bermasalah kata, yang syaitan masukkan menyelinap itu ialah ayat itu dimasukkan dalam ayat yang dibaca Nabi. Yang tafsiran yang tepat ataupun yang tidak bermasalah, yang kita kata sesuai dengan semangat surah Al-Hajj dan konteks ayat yang kita sedang bicarakan ini, ayat sebelum, ayat selepas, dan juga semangat keseluruhan Quran berhubung wahyu kepada Nabi SAW ini, mereka kata dia bermaksud terhadap syaitan itu mencampakkan keraguan dia kepada dalam jiwa kaum kepada Nabi itu. Bukan dalam bacaan Nabi. Okey, beza panjang. Ini ulasan Syekh Majid Maki panjang tapi konsisten dengan apa yang kita jelaskan sebentar tadi. Baik. Dan juga saya kukuhkan lagi dengan hujah bahawasanya kalau kita lihat surah Al-Hajj dalam konteks surah Al-An'am ayat 112 yang ada maksud lebih kurang sama, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, ini surah Al-Hajj. Dalam surah Al-An'am disebut apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu wadharhum wa ma yaftarun. Jadi kalau kita lihat ayat tadi sebut setiap nabi dan juga setiap rasul akan berhadapan dengan hasutan syaitan terhadap kaum mereka. Dan juga kat sini sebut tidak adalah mana-mana nabi melainkan dijadikan buat mereka musuh dalam kalangan syaitan, sama ada syaitan manusia ataupun jin. Apa yang syaitan tu buat? Dia mengisyaratkan, sebahagian mengisyaratkan kepada sebahagian yang lain dengan ucapan-ucapan yang indah lah. Benda yang maksiat dikatakan elok, contoh. Benda yang salah dikatakan betul, syirik dikatakan betul. Jadi kalau kita lihat tadi, lebih kurang maksudnya dengan apa yang kita faham menurut si tafsiran tadi. Tamanna alqa-syaitanu fi umniyati. Jadi ini ayat yang lebih kurang mengukuhkan lagi. Dan mengukuhkan lagi kefahaman yang kita jelaskan sebentar tadi. Jadi ini memang sunnah. Kita peraturan dalam perjuangan para anbiya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum mereka, ada syaitan sama ada dari kalangan jin dan juga manusia yang menentang dakwah mereka dan juga menyebarkan syubhat dan juga keraguan kepada kaum setiap nabi itu. Bukan setakat itu, ada yang melakukan lebih daripada itu lagi, melakukan bantahan dan juga penentangan yang lebih daripada itu. Jadi kalau kita faham begitu, tidak ada masalah, jelas. Dan juga tidak ada kita panggil sampai nak kena terimalah riwayat yang masalah yang kita sebut sebentar tadi. Jadi untuk apa ada ujian tersebut ataupun ada pemusuhan daripada syaitan itu? Ayat Quran sendiri sebut untuk apa? Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah, ujian bagi orang yang ada penyakit kufur ingkar dalam hati mereka.
dan juga yang hatinya keras membatu. Pertama, untuk orang kufur jadi apa? Jadi ujian. Dia akan jadi bertambah kufur. Orang yang beroleh ilmu, yang ada ilmu dan juga mengetahui, meyakini bahawanya ayat-ayat keterangan itu benar daripada Tuhanmu, mereka beriman dengannya. Dan juga mereka beriman dan juga mereka taat. Fatukhbita. Mereka taat. Jiwa mereka taat. Tunduk taat kepada Allah SWT, kepada apa yang disampaikan itu. Jadi Allah Ta'ala sentiasa memimpin orang yang beriman ke jalan yang lurus. Orang inilah bila mana syaitan itu menghasut, golongan ini makin tenang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata dah ayat tadi, Allah Ta'ala sebut bahawasanya dia akan membatalkan apa yang dihasut dan juga disampaikan oleh syaitan itu dalam jiwa orang kaum setiap Nabi itu. Jadi hilang keraguan, makin kukuh kefahaman dan juga kepercayaan. Dan juga kalau kita lihat juga ayat tadi 52 itu juga ada perkataan thumma yuhkimullahu ayati. Apa maksudnya? Kemudian Allah mengukuhkan ayat-ayatnya. Jadi bila guna perkataan thumma ini, thumma dalam bahasa Arab ada maksud kita panggil ada tempoh lah. Jadi kemudian Allah Ta'ala guna summa yuhkimu. Allah yuhkimullah. Apa maksudnya guna fi'il mudhari'? Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa membantah dan juga menjawab dan juga membatalkan hasutan dan juga dakwaan syaitan itu. Sebab dia berlaku sentiasa. Fi'il mudhari' ni kita bagi present tense. Sentiasa. Summa itu pula maksudnya lagi. Pertembungan antara hak dan juga batil, antara syaitan dan juga malaikat dan juga para rasul, ini sentiasa berlangsung. Jadi jawapan sentiasa ada. Dan juga bantahan juga, dan juga hujah-hujah yang lebih kuat, sudah tentu yang lebih berasas dan juga ada bukti, ialah itulah daripada Allah SWT, itu sentiasa ada. Jadi untuk apa semua itu kita dah sebut. Ujian. Orang yang kufur dia akan jadi makin kufur. Orang yang beriman dia akan jadi bertambah taat. Baik. Jadi seterusnya, ayat seterusnya menyebut bahawasanya golongan yang sentiasa kufur, orang yang kafir sentiasa berada dalam kita panggil keraguan yang menggoncang fikiran mereka. Eh, Keraguan terhadap Quran, keraguan terhadap Rasulullah, keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut. Mereka ragu juga dengan kiamat. Ragu dengan kebangkitan selepas kematian. Eh? Jadi bila mana mereka percaya sehingga datang kepada mereka saat kiamat saya mengejut, atau datang kepada mereka azab, hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka lagi. Maksudnya baru nampak real. Oh, apa yang dinafikan, ditolak, dibantah berlaku betul-betul kiamat. Apa yang dibantah satu masa lalu, mereka syirik, mereka kata Tuhan mungkin ada, mungkin tak ada, ataupun kalau ada pun bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Oh, rupanya terbukti salah. Jadi mereka sentiasa berada dalam keraguan sehingga sampai saat mereka hanya tahu bila mana sudah terlambat. Sebelum ini mesej itu semua diingkari oleh mereka. Baik. Seterusnya datang beberapa ayat lagi yang memperingatkan tentang akhirat. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj, siapa yang ikut saya dari awal sampai sekarang, kita akan dapati bahawa setiap kali ada ayat-ayat yang tegas terhadap golongan musyrikin, akan disambung dengan ayat berkaitan akhirat. Akan disambung tentang penghakiman yang akan mereka lalui di akhirat. Azab yang mereka akan dapat dan juga ganjaran yang dijanjikan kepada mereka bagi yang buat kebaikan. Jadi, ayat seterusnya bila mana dah cakap tadi tentang uh, pemusuhan syaitan dan juga usaha syaitan untuk menyesatkan umat manusia, melahirkan keraguan mereka daripada beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga hari akhirat. Jadi, ada yang makin ketegak dengan kekufuran, degil dengan kekufuran. Ada yang tambah keimanan dan juga ketaatan. Jadi ah, tempatnya akhirnya di akhirat. Allah Ta'ala lah yang paling berkuasa satu hari nanti. Akan tentukan siapa yang betul, siapa yang ikut kebenaran, siapa yang ikut kebatilan.
Jadi kalau di dunia manusia diberi ruang usaha, di akhirat sepenuhnya untuk penghakiman dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut al-mulku yauma idzin lillah yahkumu bainahum. Kerajaan pemerintahan pada hari itu, pada hari ini ataupun pada hari itu hanya milik Allah. Dia putuskan. Dalam kalangan manusia isu-isu siapa yang beriman, siapa yang syirik, siapa yang kufur, eh, ikut siapa, siapa yang ikut Nabi, siapa yang lawan Nabi. Akhirat Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi disebut terus ganjaran kepada orang yang beriman, dia akan dapat kebaikan. Allazina amanu wa amilus solihat fi jannatin na'im, duduk dalam syurga yang penuh keimanan. Dan yang golongan kufur dan juga mendustakan ayat Allah SWT juga, mereka ada dalam azab yang hina, azab yang pedih. Jadi ganjaran kesenangan kepada orang beriman yang berhijrah pula disebut selepas itu. Wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahu khairur raziqin la yadkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna Allaha la'alimun halim. Jadi kat sini kalau kita lihat tentang ayat ini menyebut tentang golongan yang berhijrah. Kenapa berhijrah? Sebab diusir. Siapa yang diusir? Golongan yang pengikut Nabi Muhammad SAW beriman yang kita sebut tadi. Bila mereka berhijrah, di setelah melalui fasa yang perit di Makkah. Sebab tu, ayat ini kalau kita baca dari awal sampai akhir, kita akan nampak memang majoriti ayat dalam surah ini adalah fasa Makkiyah. Hujung fasa Makkiyah. Jadi ayat ini sebut orang yang berhijrah di jalan Allah, bukan berhijrah kerana benda lain, tapi berhijrah kerana nak teruskan lagi menjadi pengikut ajaran Rasulullah SAW, berhijrah di jalan Allah, kemudian terbunuh dalam perang, dizalimi dan ataupun mati mati aumatu ataupun mati sendirilah. Okay, maksud mati jauh daripada kampung halaman sendiri. Ini suatu yang menderita, suatu yang menyedihkan, meninggalkan harta benda, meninggalkan kaum keluarga, meninggalkan kenangan yang cukup banyak di kampung halaman sendiri. Bukan dengan penuh rela, tapi terpaksa kerana diusir. Okay? Allah Ta'ala menjanjikan suatu yang cukup indah. Allah Ta'ala akan memberikan, pasti akan memberi mereka rezeki yang baik. Dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di mana? Di syurga. Okey, dan mereka akan mendapat masuk dalam tempat yang Allah Ta'ala redai, sudah tentu di syurga, dan juga Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ini kalau kita lihat seterusnya menyentuh lagi. Tadi menyentuh tentang penindasan tadi tu. Mungkit balik, sebut lagi apa yang dia dah bicarakan. Sebab yang mengizinkan peperangan boleh terjadi untuk mempertahankan diri ialah kerana berlaku penindasan. Antara bentuk penindasan ialah mengeluarkan kaum beriman daripada kampung halaman mereka sendiri. Menindas mereka, menghalang mereka dapat memilih agama yang mereka mahukan. Mereka mahu ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dibenarkan. Baik, jadi ayat seterusnya kalau ikut lingkungan ayat itu masih lagi konteks. Kembali balik kepada apa yang kita bincang minggu lepas atau dalam pertemuan yang lepas. Seterusnya ayat ini sebut yang konteksnya seolah-olah memang konteks berkaitan perang itu sebut. Zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi. Siapa yang membalas bagaimana dia diserang. Kemudian ada lepas itu mereka ni pihak musuh menyerang lagi dengan melampaui batas, la yansurannahullah, Allah Taala akan mengurniakan kemenangan kepada dia. Sesungguhnya Allah Taala Maha mengampunkan dan juga menutup kesalahan manusia. Baik, jadi apa maksudnya? Ayat ini kalau kita lihat, ayat ini sebagai dalam surah ini, bila mana ada ayat berkaitan keizinan dan juga galakan ataupun keizinan untuk mempertahankan diri menerusi jalan peperangan, apa yang berlaku ialah diiringi dengan jaminan daripada Allah SWT bahawasanya Allah Ta'ala akan bersama mereka, akan menolong mereka dengan ayat-ayat yang cukup tegas. Maksudnya jangan risau. Maka sini pun la yansurannahullah. Lam itu adalah lam penegasan yang terpanggil. Lam untuk takkid, lam penegasan. La yansurannahullah. Sebab ni ada nun pula.
nun yang dengun. Patutnya yang suruhullah cukup dah. Tapi bila ada nun tu, nun itu menegaskan juga. Maksud la yang suranahullah, memang betul-betul Allah akan tolong dia. Siapa yang menghadapi serangan itu dan juga pihak musuh melampaui batas, dia bertegas, bersabar menghadapi, Allah Ta'ala akan bantu dia. Ah, jadi, kat sini, kembali balik. Tengok. Kita ada dalam surah ini ada polemik, ada balas hujah. Surah ini juga ada cerita tentang penindasan. Bukan main balas berbantah-bantah semata-mata. Ini bantah-bantah banyak dalam surah ini. Jadala yujadilu, jadalu banyak. Bantah-bantah. Debat untuk menolak kebenaran tanpa ada asas ilmu. Jadi kemuncaknya bukan setakat itu, bukan setakat guna apa nama ni, guna lisan dengan cara yang tidak betul, bahkan juga guna tangan, guna kuasa untuk menindas pula. Kat sini pun ada lagi. Dan juga Allah Ta'ala menjamin bahawasanya siapa yang membalas ataupun mempertahankan diri, bertindak terhadap serangan itu, Allah Ta'ala akan bantu dia. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala kata, dia sebut kekuasaan dia. Bahawasanya Allah Ta'ala yang yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Wa anna Allah sami'un basir. Maksudnya macam mana uh, boleh ada siang dan juga malam. Siapa yang boleh buat kalau sebab dia yang maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah tak nampak semua itu. Memerhatikan dan juga mendengar. Wa anna Allah sami'un basir. Memerhatikan dan juga mendengar. Bukannya, sebab sebahagian golongan musyrikin ni, mereka mereka anggap macam Allah ada, ya, Allah ada. Tuhan ada, Tuhan yang besar ada, Tuhan yang agung ada. Tapi uh, bukan dalam ketika kata macam kefahaman orang Islam ni ataupun kefahaman yang dibawa oleh para nabi, bahawasanya Tuhan ni tidak ada walaupun sedetik pun membiarkan dunia ini berjalan sendiri. Uh, jadi kalau begitu maka sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan biar sedikit pun golongan yang berada di jalannya untuk berterusan dizalimi. Kalau jadi itu kenapa disebut ayat ini selepas sebut jaminan Allah Ta'ala kepada golongan yang beriman yang mempertahankan hak mereka daripada serangan dan juga sikap melampau golongan musyrikin. Okey. Begitu juga sebab Allah Ta'ala ini adalah maha benar. Anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Sedangkan yang selain dia adalah batil. Dan juga Allah Ta'ala Al-Aliyyul Kabir. Maha tinggi dan juga maha besar, hebat sekali. Jadi sepanjang ayat-ayat jaminan ini ada 9. Saya tulis 8. Sebenarnya 9 nama Allah SWT. Ada Al-Alim, ada Alim, ada Halim, ada Afu, ada Ghafur, ada Sami', ada Basir, ada Al-Haq, ada Al-Ali, ada Al-Kabir. Maksud ni. Dan juga surah ini memang banyak disebut nama-nama Allah SWT. Kalau kita lihat, cukup banyak. Nah, ini juga perhatian yang diberikan oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas masa beliau memulakan tafsir beliau disebut tentang hal ini. Baik. Setelah itu, ayat seterusnya menyeru supaya merenung, supaya pembaca Quran merenung. Dan juga menyeru juga golongan musyrikin juga supaya merenung. Tidakkah kamu lihat bahawa sebenarnya Allah Ta'ala yang turunkan daripada awan, daripada langit itu air hujan. Lalu bumi yang asalnya tandus jadi hijau dalam erti kata subur. Inna Allah latifun khabir. Allah Ta'ala maha halus dan juga maha lembut sekali dan juga khabir. Tahu secara terperinci semua perkara. Okay, jadi, kalau begitu, jadi kaum beriman yang sebelumnya dizalimi, ditindas lama di fasa Mekah, mereka juga boleh menjadi kuat balik. Mereka ibaratnya bumi yang macam nampak slow, tanah dia tandus, tapi boleh menghijau. Begitu juga kaum beriman boleh berkuasa dan juga boleh kuat. Ini kenapa ayat ini datang. Dan juga ayat ini juga nak bagi tahu, biasanya ayat-ayat sebegini nak sebut bahawa satu hari nanti akan ada kebangkitan.
Sebagaimana bumi yang mati boleh hidup balik bila mana turunkan hujan, tiba-tiba akan subur kembali, hijau kembali, dan juga kebangkitan itu berlaku. Sebagai dan selain daripada yang kita sebut sebelah tadi, sebagaimana satu masa orang tanah itu lemah nampak tidak subur, dia boleh subur, begitu juga orang beriman nampak lemah, nampak ditindas je, mereka boleh akan kuat satu masa nanti. Ini isyarat daripada ayat itu. Baik, seterusnya Allah Ta'ala yang memiliki segala apa yang berada di langit dan juga di bumi. Disebabkan itu, Allah Ta'ala itu maha kaya. Dia kaya, Roni. Dia tak perlukan apa-apa. Tidak memerlukan apa-apa. Sebaliknya, semua yang lain memerlukan dia. Dan juga Hamid. Jadi Allah Ta'ala yang saja yang selayaknya dipuji. Kalau begitu sifat dia, dia memiliki segala-galanya. Kan? Jadi kalau sepatutnya direnungi begitu, membawa kamu lagi dekat dengan keimanan. Dan juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tapi tidak berlaku demikian. Ditambah lagi hujah sesungguhnya, tidakkah kamu lihat alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idnihi. Ayat ini seterusnya mengajak untuk merenung lebih mendalam bahwasanya Allah Taala yang mempermudah kehidupan manusia di bumi. Okey, sakhkhara taskhir. Mempermudah kepada manusia dan juga mempermudah juga urusan mereka bergerak di laut, menyebarkan barang ataupun perdagangan ke pengangkutan ke di laut. Fulka tajri fil bahri bi amrih. Dengan peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan di hukum yang kita panggil hukum alam tu. Dengan angin menyebabkan kapal boleh bergerak, dengan bintang-bintang menyebabkan orang boleh melihat arah dan juga panduan dalam bergerak di lautan. Jadi sistem angkasa selain itu, lihat pula sistem angkasa lepas ataupun angkasa ciptaan Allah juga dicipta dengan teliti hingga menjadikan manusia hidup selamat di bumi, tak jatuh sewenang-wenangnya, planet tetap di tempat masing-masing. Ha. Bintang tak jatuh sewenang-wenangnya. Jadi sesuai sekali dengan nama Allah yang Maha Lembut, Raufur Rahim. Disebut dalam ayat ini. Kalau begitu keagungan kuasanya, maka Allah juga berkuasa menghidupkan manusia selepas mati. Wa huwa allazi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kembali kamu. Innal insana lakafur. Tetapi manusia ini cukup kufur. Maksudnya kerana dia ingkar. Apa maksud kufur? Kufur ni ibaratnya kita nampak tapi kita tutup. Ha, itu kufur. Kufur ni bukannya benda yang kita tak nampak. Lepas tu kita tak nampak, kita kata tak nampak. Itu tak kufur lagi. Ini benda yang kita nampak, kita kata tak nampak. Benda yang kita dengar, kita tak dengar. Jadi bila mana kita dah dibentangkan hujah, seorang itu dah dibentangkan hujah bahawasanya tentang Allah itu ada, tentang ajaran Rasulullah SAW. Hujah-hujah yang meyakinkan. Tiba-tiba tolak, itu kufur. Dan juga apa yang disebut hujah-hujah tadi tentang macam mana boleh berlaku kebangkitan semula, macam mana boleh berlaku bahawasanya di sebalik semua ini ada Allah. Hujah-hujah itu mudah dicerak oleh akal manusia sebelum mereka ni dikuasai oleh banyak sangat syubhat. Jadi sebab tu ayat tu kata tapi manusia ini cukup kufur. Dah Allah Ta'ala suruh renungi, renungi, renungi. Ini baru satu surah dan juga di bahagian tertentu je. Bukannya di ayat-ayat yang lain dalam surah ini dan juga ayat-ayat yang banyak lagi dalam surah yang lain. Dibentangkan pelbagai hujah. Hujah Quran dan juga hujah sekeliling kita yang kita boleh tengok. Alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, tapi manusia kufur. Baik. Seterusnya kalau kita lihat. Kalau kita lihat kembali balik. Kembali balik kepada perjuangan Nabi SAW dan juga golongan beriman, apa yang Allah SWT sebut bahawa setiap umat ini dia jadikan tata cara ibadat bagi mereka untuk mereka buat ibadat dengan cara macam tu. Maksudnya umat Nasrani ada, umat Yahudi ada tata cara, dan juga umat Rasul yang terdahulu ada persamaan dan juga ada perbezaan. Jadi apa yang diturunkan kepada engkau ini wahai Rasulullah, ini tata cara yang diturunkan kepada kamu. Jadi orang dan juga tata cara umat yang lain, mereka khusus pada zaman tertentu dan juga pada kaum tertentu. Sedangkan tata cara ibadat dengan syariat kamu ini pula
diturunkan secara umum sampai kiamat. Untuk semua. Ini Rasulullah SAW untuk semua. Kafatan linnas. Untuk seluruh manusia. Quran sendiri sebut. Jadi, fala yunazi'annaka fil amri wad'u ila rabbik. Mereka tak sepatutnya mereka tidak sepatutnya membantah kamu dalam hal tersebut. Mereka, kamu wahai Rasulullah serulah manusia ke jalan Tuhanmu ataupun kepada Tuhanmu, innaka la'ala hudan mustaqim, sebab kamu sedang berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Baik. Jadi segala bantahan dan juga penentangan fizikal serangan yang tu boleh interaksi sebagai diajak oleh Allah SWT dengan keizinan untuk mempertahankan di perang, dan dalam masa yang sama boleh teruskan. Boleh teruskan dengan kita panggil menyebarkan. Sebab dakwah. Mereka tidak boleh petikai. Mereka tidak boleh. Inilah ajaran yang ataupun inilah syariat yang diberikan kepada kamu. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Kalau mereka bantah-bantah kamu lagi, bagi tahu, katakanlah kepada mereka Allah Ta'ala lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi satu hari nanti Allah Ta'ala yang akan putuskan. Kembali balik macam ayat sebelum innal ladzina amanu wal ladzina hadu nasara wasabiin kan wal majus apa semua tu kan. Jadi kembali balik. Allah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi kat sini sebab Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah Taala yang memutuskan tentang kamu pada di hari kiamat nanti terhadap segala perkara yang kamu perselisihkan. Nak perselisihkan, aku tak boleh buat apa-apa. Nak bantah, aku tak boleh buat apa-apa. Aku sampaikan saja apa yang Allah Taala suruh sampaikan. Apa yang kamu ada fikirkan, apa yang kamu buat tu Allah Taala lagi tahu. Kamu akan bicarakan di mahkamah Allah SWT di akhirat kelak. Itu Nabi SAW diminta untuk bagi tahu. Teruskan, sampaikan, jangan layan. Okey? Dan juga apa maksudnya Allah Taala lah yang akan bertindak terhadap mereka. Melainkan kalau mereka melampaui batas, mengusir lagi ataupun menindas lagi ataupun menyerang kamu, maka sudah diizinkan untuk kita panggil mempertahankan diri dan juga membalas serangan itu. Ini dalam ayat yang sebelum ini tersebut beberapa kali. Baik, jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Fis samai wal ard. Inna zalika fi kitab, inna zalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit dan juga di bumi? Semua ini ada dalam kitab, dalam lauh mahfuz. Semua ini dah tercatat. Allah Ta'ala tahu betul-betul lah maksudnya. Bila kamu bantah ni, Allah Ta'ala tahu juga kamu bantah untuk apa. Betul ke kamu bantah kerana kamu rasa gitu, ada hujah ataupun sebenarnya tak ada justifikasi pun. Semata-mata kamu tak puas hati kenapa dalam kalangan kamu ni ada seorang yang dipilih untuk jadi Rasul. Contoh. Ataupun semata-mata kamu tidak puas hati kerana mungkin akan mengganggu terpanggil kepercayaan nenek moyang kamu, ataupun mungkin ada bisnes berhala ke apa ke terganggu ke apa, macam-macam Allah Taala tahu kan. Sedangkan dia tahu segala yang berlaku di langit dan juga di bumi, lagi-lagilah dia tahu apa yang dalam fikiran kamu ni, dan juga kamu akan diputuskan hukuman tentang itu satu hari nanti. Quran sebut mereka ini berterusan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lam yunazzil bi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm, tanpa ada sebarang bukti yang jelas. Kenapa perlu buat begitu? Kenapa perlu beribadat begitu? Kenapa perlu menyembah selain daripada Tuhan? Dan juga tanpa ada sandaran ilmu. Sama macam ayat awal surah Al-Hajj. Golongan yang kita panggil berjidal, kita panggil. Minan nasi. Man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dalam kalangan manusia ada orang yang berbantah-bantah tentang Allah, tentang hakikat Allah, tentang Allah SWT ada sekutu ataupun tidak. Bighairi ilmin, tanpa ada sandaran ilmu, dan juga tanpa ada petunjuk, dan juga tanpa ada kitab yang diikuti.
Kat sini pun sebut. Ya'buduna min dunillah ma lam yunazzil bi sultana. Ini isunya. Kalau jahil, tidak tahu, pasal belajar lain. Tapi tidak tahu, tapi memandai-mandai, bantah-bantah benda yang benar dan juga benda yang mereka boleh faham. Bantah-bantah orang yang mereka sendiri percaya tak pernah menipu dalam hidupnya. Itulah Rasulullah SAW. Tak pernah menipu walau satu perkara. Mereka gelar Al-Amin. Mereka gelar sendiri. Mereka beri kepercayaan penuh. Dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW pula masuk akal. Ada sandarannya dan juga mereka sendiri kagum dengan ketinggian bahasa Quran. Maksudnya tidak sewajarnya golongan musyrikin ini berterusan. Setelah dibantah tentang penyembahan berhala mereka berterusan. Setelah berterusan menyembahnya. Setelah dibantah ataupun ditegur dan disuruh supaya mentaati Allah dan Rasulnya dengan hujah-hujah yang kuat, mereka bantah tak wajar untuk berlaku begitu. Sehingga kan mereka punyalah tak suka dan juga tanpa ikut sandaran ilmu ni, Quran jelaskan lagi wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat tu pula jelas, kamu akan nampak kebencian yang ada pada muka mereka. Mereka ingkar. Pada muka dah nampak dah. Ada setengah orang ni sorok apa yang ada pada muka dalam hati mereka je. Kan? Kebencian itu. Ini nampak dah. Punyalah tak suka. Okey. Jadi, kat situ. Jadi kat situ kita lihat kita panggil masalah yang golongan musyrikin hadapi eh, dan juga mereka lakukan kan kita panggil buat tanpa fikir. Ada yang tahu tapi menolak untuk melakukan apa yang benar, ada yang sekadar nak teruskan je apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ada pelbagai kepentingan eh dan juga faktor-faktor yang lain yang Quran kepung. Sebenarnya segala faktor yang manusia guna alasan untuk kufur dan juga syirik, Quran keseluruhannya sudah mengepung pemikiran tersebut. Tidak ada hujah. Ini elok. Mungkin tu nanti kita lihat apa hujah-hujah Quran dalam membatalkan tentang konsep syirik, sikap untuk kufur. Kan? Jadi, kat sini juga begitu. Ayat-ayat yang bayinat. Quran sini sebut bayinat. Jelas. Bayinat itu maksudnya jelas. Okey? Itu pun kalau bila dah dibacakan kepada mereka tanda-tanda begitu, ayat-ayat begitu, mereka kamu akan dapati ta'arifu. Kamu kenal, kamu nampak. Ta'arifu kamu kenal. Fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Dalam wajah, pada wajah mereka itu ada bantahan, ada kita panggil kebencian. Ada benda yang mereka tak suka. Okey? Sebab mereka tak suka. Jadi katakan mereka ini hampir sekali memukul dan juga memberi hukuman kekerasan, membuat kekerasan. Yakaduna yaspuna. Mereka hampir. Kalau dengar sebab geram, sebab tak suka tu, kehampir memukul dan juga membuat kekerasan. Dan bahkan ada yang buat pun. Billazina yasluna alaihim ayatina. Kepada orang yang baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, Kul, katakanlah wahai Rasulullah, Afa unabbi'ukum bisyarim min zalikum? Tidakkah kamu mahu kalau aku beritahu kepada kamu tentang perkara yang lebih buruk daripada kemarahan kamu itu dan juga lebih teruk daripada apa yang kamu benci itu? Kamu rasa kemarahan kamu dah tinggi dah. Kebencian kamu dah tinggi dah. Ada lagi yang teruk daripada itu ada neraka selepas ini yang dijanjikan kepada orang yang kufur. Itu lagi teruk. Maksudnya kalau nak benci, fikir balik. Kalau nak ingkar berlebihan, fikir balik, renungi balik. Sebab ada neraka yang disediakan kepada orang yang kufur dan juga melakukan syirik tanpa sebarang alasan. Ah, jadi mendalam sekali bantahan. Dan juga Allah Ta'ala suruh Nabi SAW reply apa, jawab apa. Baik, seterus itu. Datang ya ayuhan nas yang terakhir dalam surah ini. Wahai manusia.
Eh, wahai manusia yang terakhir dalam surah ini, wahai manusia, terutama sekali yang melakukan syirik itu. Terutama yang melakukan syirik itu, ini ada perumpamaan. Dengarkan. Dengarkan betul-betul ada satu perumpamaan ini. Okey, ayat ini sebut. Dengarkan betul-betul ada satu perumpamaan. Sebenarnya, mereka yang kamu seru dan juga sembah itu, selain daripada Allah, tidak sesekali akan dapat mencipta seekor lalat. Walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Sembahan selain Allah, banyak. Kalau mereka ini berkumpul, nak buat satu ekor lalat, tak mampu. Bahkan bukan itu saja, kalau lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik, rampasnya balik daripada lalat itu. Da'ufat talib wal matlub. Kedua-dua je lemah. Kita tengok. Jadi, kalau kita lihat, ayat ini tadi dah bantah mereka, beri pelbagai hujah. Dalam surah ini ada hujah yang beri hujah sejarah, tentang pengakhiran golongan yang menentang dan juga menolak seruan Nabi dan Rasul. Disebut tentang kaum sikit je, tapi tentang disebutlah hujah sejarah. Disebut hujah-hujah akal juga, hujah rasional. Hujah alam. Apa sekeliling kamu, maksudnya cukup. Ayat surah ini dah mengepung keingkaran mereka ini, sikap mereka itu untuk tidak mahu beriman dan juga melakukan syirik. Jadi kat sini tambah lagi satu hujah, diumpamakan. Apa yang terpanggil yang kamu sembah itu sebenarnya, kalau suruh buat satu lalat pun tak boleh. Kalau semua sembahan kamu itu bergabung buat satu lalat pun tak boleh. Kalau ada lalat nak ambil ambil sesuatu berdekatan dia, contohnya lalat tu makan, kita panggil ada orang lah letak makanan kepada sembahan tu. Lalat makan makanan tu. Sembahan tu tak boleh buat apa. Bahala tu tak boleh buat apa. Punyalah lemah. Itu ayat Quran sebut. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kenapa ayat ini sebut macam tu? Sebab kalau siapa-siapa yang nak disembah tu, nak jadi Tuhan tu, basic dia kena ada, dia boleh menciptakan perkara yang bermanfaat. Antara yang perkara yang paling orang kata kurang bermanfaat tapi adalah juga manfaat, lalat. Kan? Kalau itu pun tak boleh buat yang besar lagi, tak lagilah tak boleh buat. Yang dah diulang dalam surah ini, Allah Ta'ala memiliki langit dan juga bumi. Mempermudahkan kamu di lautan, kapal-kapal bergerak macam mana, menyelamat kamu, menahan langit, apa yang ada di angkasa daripada jatuh, tak jatuh-jatuh. Semua berada di tempat masing-masing, di alam angkasa tu. Jadi basic yang nak dijadikan Tuhan, kenalah berkuasa. Basicnya dia boleh mencipta. Kan? Dan juga kita panggil, boleh, tidak boleh dibuli lah, apatah lagi dibuli oleh lalat. Kan? Okay. Jadi sembah orang musyrik tidak mampu menciptakan seekor lalat pun. Walaupun kalau mereka bergabung. Jika demikian, maka lebih-lebih lagi makhluk yang lebih besar adalah lalat. Mereka bukan saja tidak mampu mencipta lalat yang merupakan antara haiwan yang paling lemah, paling kecil, tapi juga tidak mampu melawan dan juga mengambil semula benda yang diambil oleh lalat daripada mereka. Ayat ini mendalam sekali sebenarnya, membatalkan dengan cukup mendalam dan juga tajam alat dakwaan golongan musyrik dan juga sesiapa saja sepanjang zaman. Okey? Yang melakukan syirik. Jadi oleh itu tidak ada sembahan yang lebih lemah dan dhaif daripada Tuhan-Tuhan itu. Jadi selain daripada sembahan kamu yang kamu buat tu, tak ini yang paling lemah. Jadi bagaimana seorang yang berakal boleh memandang baik perbuatan menyembah Tuhan selain Allah? Ini terpanggil ayat tersebut berhujah. Jadi kita lihat ayat tu menutup dengan satu kaedah yang cukup mendalam. Dha'afat talibu wal matlub. Apa maksud at-talib kat situ? Jadi para ulama khilaf. Para ulama datangkan pelbagai pandangan. Mereka tak sebenarnya khilaf, tapi mereka datangkan pada pelbagai pandangan. Antara yang paling jelas, at-talib maksud yang meminta. Lemah sekali yang meminta dan juga yang diminta. At-talib itu musyrik lah. Yang diminta itulah sembahan selain Allah itu. Dua-dua lemah.
Sebab musyrik itu berpaut pada yang lemah. Yang disembah itu pula tak boleh buat apa pun. Uh, ada yang kata maksudnya yang meminta itulah lalat. Yang diminta itulah berhala sembahan. Maksudnya lemah sekali lalat itu dan lemah sekali berhala itu. Sampai kan lalat pun dia tak boleh nak handle. Tak boleh nak cipta, tak boleh nak handle. Seterusnya ada yang kata maksudnya apa yang lemah yang meminta itulah berhala sembahan. Yang diminta itu ialah lalat yang mengambil sesuatu daripadanya. Sebab lalat tu kan ambil sesuatu daripada dia. Jadi berhala ni lemah tak boleh nak ambil balik. Ha, Da'afat talib wal matlub. Jadi ayat ini macam kepung daripada segenap sudut. Dan juga kita boleh kiaskan daripada segala perkara yang manusia jadikan itu sebagai Tuhan dan juga tempat berlindungan. Sebenarnya itu sebenarnya tak ada apa pun. Dia minta supaya berlebihan. Ayat ni tak nafikan kalau kita minta bantuan ataupun usahakan suatu kerjasama ke kan, pertolongan makhluk, tak ada masalah. Yang bermasalah ni menyembah dan juga minta tolong sampai kan lupa bahawasanya hakikatnya Allah Ta'ala yang kita kena Allah Ta'ala yang memberikan rezeki dan juga berikan pertolongan. Lupa itu yang masalah. Kalau mau usahakan tak masalah, kita memang dia minta usaha dalam ayat yang lain sebut supaya saling menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong tak ada masalah. Yang bermasalah sembah selain daripada Allah dan juga percaya dengan melampau bahawanya hanya makhluk tertentu, individu tertentu, harta tertentu je boleh selamatkan dia. Itu bahaya. Ah, jadi sebab itu ayat seterusnya sebut pada saat mereka ma qadarullah haqqa qadri. Bila mana mereka buat macam tu, menyekutukan Allah begitu, sembah selain daripada Allah begitu, orang musyrik itu sebenarnya tidak mengetahui dan juga mengagungkan Allah sebagaimana semestinya, sebagaimana selayaknya. Ma qadarullah haqqa qadri. Tidak dan juga tidak mengangkat Allah dan juga mengagungkannya sebagaimana selayaknya, haqqa qadri. Okey? Inna Allah la qawiyyun aziz. Sedangkan Allah itu maha kuat dan juga maha perkasa. Tak dikalahkan. Baik. Jadi mereka suka ataupun tidak, Allah Ta'ala berhak memilih sesiapa saja sebagai utusan. Golongan musyrik itu setelah dibantah hujah-hujah mereka, Allah kembali membela Rasul-Rasulnya dan juga membela agenda syariat yang diturunkannya. Bahawasanya orang musyrik itu suka ataupun tidak, Allah Ta'ala berhak memilih sesiapa saja sebagai utusannya. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala boleh memilih siapa saja dari kalangan malaikatnya untuk menjadi utusannya dan juga untuk dalam kalangan manusia juga dia boleh pilih siapa saja. Inna Allah sami'un basir. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dia tahu semua benda, dia tahu dengan teliti jadi dia boleh pilih. Dia nak pilih Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Suka terpulang pada dia tahu. Itu yang the best. Manusia terbaik yang paling layak. Dan dia pilih Jibril untuk menyampaikan jadi tukang sampaikan utusan, mengutus wahyu kepada perantara lah untuk Allah dan juga Nabi Muhammad SAW pun boleh. Allah yang stofi, Allah Ta'ala yang memilih dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala yang memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi utusannya, sama ada dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia. Baik. Sebab Allah Ta'ala tahu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Tahu yang perkara yang telah berlaku dan juga perkara yang akan berlaku. Tahu secara mendalam tentang malaikat itu, tentang manusia itu tahu. Wa ilallah itu turja'ul umur dan juga semuanya akan kembali pada dia satu hari nanti. Baik, selesai kat situ. Ya Allah defend. Dan juga seterusnya, dua ayat yang mengakhiri. Diambil kesimpulan kita sebut sikit bahawasanya awal surah ini menyebut tentang tiga golongan manusia. Ada pengikut biasa, ada pengikut yang menindas, yang berkuasa sikit menindas, tapi pengikut biasa ni pengikut yang syirik tapi dia semata-mata ikut orang aja. Ada yang syirik dan juga menyekutukan Allah, ingkar hari akhirat, tapi dia paksa orang macam tu juga. Dia tak nak orang beriman. Dan juga ada pula golongan ketiga beragama ikut kepentingan. Hujah-hujah yang menjawab penyelewengan mereka dijawab di pelbagai tempat dalam surah ni kalau kita renungi.
Tengok kalau kita baca. Seterusnya, kemuncaknya menyebut sikap puak musyrikin yang menindas sanggup kaum beriman dan juga menghalang mereka daripada beribadat di Baitullah. Dan juga di bahagian yang seterusnya surah ini menekankan hakikat sebenar dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang diagungkan oleh musyrikin dan juga ahli kitab. Musyrikin mereka berbangga mereka lah yang zaman berzaman mewarisi penjagaan Kaabah, Masjidil Haram. Okay, ahli kitab mereka berbangga mereka lah yang mengikut Nabi Ibrahim. Okay. Jadi surah ini seterusnya kita dah baca dah. Selepas ayat tentang penindasan golongan musyrikin termasuk menghalang mereka daripada beribadat Baitullah itu, seterusnya ayat tentang Nabi Ibrahim, tentang haji, tentang tata cara haji, tentang korban, tentang segala-galanya mestilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kat situ di tengah-tengah surah lebih kurang dah jelaskan itu. Tata cara haji yang sebenar turut dijelaskan macam mana. Apa sebenarnya agenda utama Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyeru manusia supaya bertauhid. Kan? Dan juga menyucikan rumah Allah, Baitullah, daripada kekotoran syirik yang dilanggar oleh musyrikin itu. Dah dijawab, dah dijelaskan. Jadi surah ini juga menyebut seterusnya keizinan perang melawan penindasan. Di beberapa tempat berbeza surah ini menjamin pertolongan Allah kepada golongan yang beriman. Kita sebut di beberapa tempat yang berbeza menjamin dan membayangkan bahawa mereka akan berkuasa satu hari nanti. Tanpa sebut di mana, tapi berlaku dalam sejarah di Madinah. Jadi pengikut Rasulullah SAW yang sebenar adalah pewaris sebenar Baitullah. Walaupun mereka diusir, mereka akan pulang. Mereka lah yang pewaris sebenar untuk memelihara, menjaga dan juga memakmurkan Baitullah. Mereka adalah pengikut Rasulullah SAW yang merupakan penerus sebenar legasi Nabi Ibrahim AS. Ini penting. Untuk kita orang beriman, kita kena tahu dan sedar tentang perkara tersebut. Penting. Dan kita sebenarnya berada dalam satu sistem dan juga ajaran yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebagaimana seluruh langit dan juga bumi, seluruh makhluk tunduk kepada Allah. Jadi ada dalam kalangan manusia ini, ada beramai yang tunduk, ada ramai juga yang ingkar. Jadi kalau kita berada dalam kalangan yang tunduk patuh kepada Allah SWT, maksudnya kita berada dalam selari konsisten dengan alam juga. Okey. Jadi jadi 77 dan juga 78 menyimpulkan surah ini. Bila mana kalau kita lihat di awal surah ini dimulakan dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas disebut 4 kali dalam surah ini. Surah ini pula ditutup dengan wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jadi kesudahan yang baik sudah tentu tetap buat golongan yang beriman. Okey. Jadi ciri-ciri golongan beriman disebut dalam surah ni, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, rukuk dan juga sujud, maksudnya tunaikan solat. Sebab rukuk dan juga sujud yang paling pentinglah, solat itulah yang paling pentinglah rukuk dan juga sujud. Wa'budu rabbakum, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu. Waf'alul khaira, dan juga lakukan kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita nampak. Ayat ini seterusnya sebut apa yang di-highlightkan dalam surah ini juga. Jihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Jihad ni ada jihad berbentuk ketenteraan, ada jihad berbentuk dakwah lisan, ada jihad kita melawan hawa nafsu kita, ada jihad melawan syaitan. Jadi Allah Ta'ala sebut ni sudah tentu masuk menyeluruh. Berjihadlah maksud menyeluruh, buat semua tu dengan di jalan Allah betul-betul. Tak sampaikan risalah. Pertahankan diri kalau ditentang. Lawanlah syaitan. Kan dia sebut ayat ini berapa kali tentang syaitan dengan tegas penentangan mereka terhadap Rasul, penentangan mereka terhadap kaum beriman. Huwajtabakum. Setelah sebut ciri-ciri itu, huwajtabakum. Dia yang memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Juga Allah Ta'ala tidak jadikan dalam agama ini sebarang kesulitan dan juga kepayahan. Ini merupakan ajaran bapa kamu, Ibrahim alaihissalam. Millata abikum, Ibrahim. Dia yang namakan kamu sebagai golongan yang beriman sebelum ini. Jadi sebagai ulama berbeza pandangan.
Apa maksud dia ni huwa sammakumul muslimin? Biasanya kebanyakan ulama tafsir akan sebut Allah Taala yang menamakan kamu sebagai orang Islam. Ada sebahagian ulama antaranya Islahi kata sebab dalam konteks ini sebut sebelum tu millat abikum Ibrahim, ajaran bapa kamu, iaitu bapa para anbiya. Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Jadi dia kata Nabi Ibrahim yang menamakan kamu sebagai golongan Islam, golongan muslimin. Sebab dalam Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana. Kan? Jadi kalau kita lihat surah Baqarah tu doa Nabi Ibrahim SAW, Rabbana ja'alna muslimain. Ya Allah jadikanlah kami, yakni aku dan juga Ismail muslimain, dua orang yang muslim. Jadi boleh jadi maksudnya huwa kat situ ialah Nabi Ibrahim yang menamakan kamu sebagai muslimin. Tapi bukan bermaksud Islam dan juga Muslim itu mula digunakan oleh Nabi Ibrahim. Sebelum tu dah ada lah. Dan juga boleh juga bermaksud, maksudnya Allah Ta'ala yang namakan kamu muslimin. Maksud siapa yang tunduk patuh kepadanya dinamakan sebagai muslimin. Min qablu, sebelum ini lagi. Maknanya sebelum Rasulullah SAW. Wa fi hadza, ada juga sekarang ini bila mana Quran diturunkan. Begitu juga pada setelah Rasulullah SAW. Ataupun dalam Quran ini, dalam Quran wa fi hadzal Quran, maksudnya wa fi hadza wa fi hadzal Quran. Dalam Quran ini juga disebut Allah Ta'ala menamakan kamu muslimin. Okey? Sebelum diutuskan Rasulullah juga dinamakan muslimin siapa yang ikut patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'ala nas, supaya rasul akan menjadi saksi kepada kamu. Kalau kamu beriman, berimanlah. Di akhirat nanti Rasulullah akan jadi saksi. Ini ikut aku, ini tak ikut. Dan juga wa takunu syuhada'a 'ala nas, dan juga kamu jadi saksi kepada orang lain. Apa maksudnya? Ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah manusia yang terbaik, golongan yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Jadi apa maksudnya kita orang Islam jadi saksi kepada orang lain? Maksudnya benda betul kita kata betul, benda adil kita kata adil, benda salah kita kata salah. Contohnya kalau orang minta orang ada sekarang ni ada di seluruh dunia, eh cuba menormalisasikan LGBT katakan. Salah atau tak salah? Itu antara kalau kita kata benda tu salah, itu maksud watakunu syuhada 'ala nas, maksud kamu jadi saksi. Saksi ni apa tu? Ada dalam kalangan kita ni lawyer, Iman lawyer. Dan juga ada beberapa orang mungkin lawyer yang tonton ke dia adalah peguam. Di peguam ni dia biasa tengok saksi. Saksi apa syarat saksi? Dia kena tahu apa yang dia disaksikan. Kalau dia tak tahu, tak boleh jadi saksi. Kalau tak ada di tempat kejadian, dia tak boleh jadi saksi. Jadi, saksi dalam konteks ni, kita jadi saksi, orang Islam jadi saksi kepada manusia yang lain. Maksud kita menyaksikan benda yang kita tahu berdasarkan petunjuk dan juga ajaran apa yang diajarkan dalam kitab itu. Dalam ajaran Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dia kata benda betul, kita kata betul, benda salah, kita kata salah. Itu maksudnya. Jadi, kalau maksudnya orang Islam ni dia kena ada satu level yang dia sendiri kena bagus lah. Dia sendiri kena cemerlang lah baru boleh jadi saksi kepada orang lain. Dia sendiri kena ada pengetahuan yang mendalam juga. Kan? Baru kita boleh memberi penyaksian, memberi penilaian antara maksudnya. Okey? Fa'aqimus solah. Diulang balik. Dirikan solat. Tunaikan zakat. Dan juga berpegantung haraplah. Berpegang teguh dengan Allah. Dan dialah penolong kamu. Fa ni'mal maula, sebaik-baik Tuhan kamu dan juga sebaik-baik yang akan menolong kamu. Wa ni'man nasir. Okey. Baik. Jadi dengan keistimewaan ini zahirkan solat yang disebut tadi. Itu maksudnya dengan keistimewaan ini, kedudukan istimewa ini, maka kamu terus menzahirkan solat, melakukan solat, taat kepada Allah, mengeluarkan zakat. Okey. Jadi demikian perakhiran surah Al-Hajj. Yang mana kalau kita lihat
sebelum sebentar tadi sebut dalam surah Al-Hajj yang terakhir ni 78 77 78 ini sebut la'allakum tuflihun di akhir ayat 77. Mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi selepas surah Al-Hajj ada surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ciri-ciri orang berjaya lah. Orang mukmin yang berjaya apa? Telah berjaya orang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yes. Habis je surah Al-Hajj terus bersambung tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya pula. Itu secara umumnya Al-Hajj. Dan juga kisah-kisah cerita-cerita penting dia, objektif surah Al-Hajj, potongan-potongan pentingnya, dan juga apa yang ada dalam surah Al-Hajj dari awal sampai akhir, dia punya konsistensi perjalanan surah itu dari awal sampai akhir, kita boleh nampak. Tentang tauhid, tentang haji, dan juga tentang bagaimana menjadi golongan yang ataupun kaum yang mempertahankan kebenaran termasuk dengan melalui jalan mempertahankan diri dan juga jalan pertahanan secara fizikal melalui perang bila mana diperlukan. Itu surah Al-Hajj. Pertembungan antara iman dan juga kufur dengan hujah-hujah dan juga ada sangat genting dengan fizikal dengan bagaimana umat Islam dan juga golongan yang beriman perlu tangani. Jadi itu surah Al-Hajj. Mengangkat kembali legasi yang penting daripada Nabi Ibrahim AS dan juga kita mesti berasa bangga dalam arti kata bersyukur, bukan bangga mendabik dada. Mesti kita sebenarnya mengikut Nabi Muhammad SAW berarti meneruskan legasi Abul Anbiya, bapa kepada sekalian Nabi adalah Nabi Ibrahim AS. Ini yang sebenarnya Abrahamic religion. Ini agama kita panggil ikut Nabi Ibrahim. Inilah tak boleh nak kata tiga-tiga agama sebagai Abrahamic religion macam sebahagian yang tulis. Boleh kata kalau nak kata sebagaimana ketiga-tiganya mendakwa mengikut Ibrahim. Tak apa, tak ada masalah lah. Kalau literal begitu. Tapi dari sudut hakikat sebagai seorang yang beriman, kita percaya bahawasanya yang mengikut yang meneruskan ajaran Nabi Ibrahim ialah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebut dalam Quran dalam beberapa ayat termasuk dalam surah ini kita nampak. Kaum beriman itulah yang meneruskan risalah Nabi Ibrahim AS. Itulah risalah Allah SWT kepada para Nabi dan para Rasul. Cuba kita fikirkan juga rasa beruntung. Beruntung. Seolah-olah berada dalam satu bahtera bersama mereka. Dan mudah-mudahan kita, perakhiran kita begitu dan juga dikumpulkan satu hari nanti di akhirat kelak bersama dengan Nabi dan Rasul. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pertemuan kita dalam 5 pertemuan surah Al-Hajj.